Assalamualaikum guys. Hari ini saya nak share sikit kenapa saya gunakan indikator TH120 daripada BSJ Academy untuk saya trade FCPO. Kebanyakan trader FCPO intraday struggle benda yang sama. Susah nak cari entry yang jelas, lambat pula nak detect peluang untuk masuk market. Kadang-kadang pula signal dah lepas baru nak kejar. Last entry pun ke laut. So, sebab tu lahirnya SOP mudah daripada TH120. Jom saya tunjukkan macam mana rupa TH120 ni dekat chart. Kalau korang tengok, TH120 ni simple je. Ada zone yang digunakan untuk penentuan direction, ada level take profit untuk mudahkan anda keluar daripada market. Dan kalau nak guna TH120, sangat senang. Kalau anda ada trading view dan subscribe TH120, anda boleh terus akses skrip ni. Selepas subscribe, anda akan dapat step by step cara menggunakan indikator TH120. Yang bestnya berkenaan dengan TH120 ni, ianya adalah khas untuk intraday trader. SOP cara menggunakannya sangat simple. Anda boleh laju untuk detect peluang. Dan dengan menggunakan indikator ni, anda hanya tunggu masa-masa tertentu sahaja. Tak perlu nak tenung chart 24 jam untuk nak nampak setup. Okey geng, itu dulu pengenalan TH120. Dalam video seterusnya saya akan ajar cara nak kenal arah trade dan macam mana nak setting target untuk ambil untung guna TH120 ni. Kalau anda nak belajar secara detail, join Telegram channel BSJ Academy. Link saya provide dekat bawah.